ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Okay, Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah. Kita nak pergi salah satu rumah. Okay, tengok. Bayangkan masih ada agak anak-anak kita nak tinggal di rumah gini. Ha? Jiran bertegini je, satu tangan je. Bawa anak-anak tengok rumah macam gini. Masih ada lagi kat Singapura Sini, Man tahu tak? Man tahu tak rumah-rumah ni macam mana Ustaz dapat? Macam mana Ustaz kenal orang? Man rasa macam mana? Ustaz time tu pergi rumah ke rumah, nampak bismillah ketuk one by one. Cik, ada apa-apa boleh tolong? Tak ada, pergi sebelah. Daripada tingkat 8 kau turun. Cari sendiri punya. Pasal Ustaz jaga diorang. Apa khabar Haji Ropet? Alhamdulillah. Oh, badan sudah kurus Kurus lah, sakit. Sakit dah? Ya. Boleh buka ke? Boleh. Baru pergi doktor. Pergi mana? Pergi doktor baru. Doktor Mana lampu ni Mari. Boleh duduk Boleh duduk. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Terus sini tu. Sudah Yang duduk. Oh boleh Ini ni anak ngaji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Mr. Rahman. Alhamdulillah. Rabbil alamin Alhamdulillah. Sila. Duduk. Boleh duduk Duduk. 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 Jam duduk. Ini duduk. Oh ada. Alhamdulillah. Duduk sini. Haji Ropet Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah kurus sikit nampak. Kurus pergi India pergi. Oh sudah balik Sudah balik sudah. Sebulan hari baru. Bila balik berapa hari pergi? Sudah apa bulan dah pergi. Berapa hari? Pergi November dah pergi juga. November pergi. Balik? Balik Mac sudah balik. Oh Mac balik. Apa hari bulan sudah balik. Oh baru balik ni? Baru balik sudah. 10 hari puasa, salat 13 puasa. India mana? India Kolkata. Kolkata pada kampung 80 km. Pergi Kolkata balik sendiri satu orang ke? Satu orang. Oh, kapal banyak orang. Oh kapal. Kapal macam-macam juga orang Bangladesh, India. Booking siapa booking? Sekarang telefon juga booking. Siapa? Telefon sudah bukan telefon. Pakai online Online sudah booking. Tapi balik pergi apa semua sendiri? Sudah booking airlines booking. Tiket ready, bila tiket ada dia sudah. Itu kalau cycle baru. Ada baca Quran. 3 juz sudah baca. Ni dia baca Quran kuat ni. Sudah ini kuasa malam 1 juz sudah habis. Surah apa baca tu? Lagi semalam sudah habis. 3 juz sudah habis. 3 juz? 3 juz. Baca? Baca. Dalam satu hari? Masya-Allah. Jam duduk start, awal berhenti. Tak nak berhenti Kenapa tak nak berhenti? Ini kasih juz datang Allah Ta'ala bukan. Oh, sedap juga. Sedap baca? Bahaya sedap. Allah bilang, kau dalam sudah masuk semua juga. Dalam masuk dalam sudah masuk. Ada habis Quran bukan? Tengok. Bila yang sudah baca, taruh buku dalam tengok, semua kasih baca je terus. Kita bakal masjid, ada habis Quran ada. Satu hari 30 hari saya kasih habis. Suruh dia baca lah. Ini nak tanya macam mana nak baca Quran bagus? Quran berapa baca lagi sedap. Makin baca lagi sedap. Sedap macam mana? Kita belajar lagi tak usah makan, tak usah tidur baca juga. Tak makan tidur baca pun boleh. Allah bilang bila tidur sudah bukan jangan baca. Tidur dulu. Tidur. Lagi tidur sekejap lagi baca.
Bangun baca lagi. lagi baca. Pagi baca wudu habis baca juga. Cik Ropet hari-hari baca Quran. Hari. Ini sudah waktu Johor Zuhur, sampai tiga baca. sampai tiga. Ya, tiga. Rehat. Rehat. Bangun asar. Baca फिर asar sudah bangun. Solat. Asar sudah bangun. Asar 5 suku asar. Saya sudah sembahyang. Baca lagi. Baca sampai anak 7 dekat Sampai maghrib. 7. Subhanallah. Ini bulan Allah bilang Ya. ini 12 bulan dia dalam. Ini bulan siapakah sudah lapas bukan depan nasib tak ada guna. Masa ini bulan mesti ini bulan pihak Jahannam pihak Tutup ah. tutup. Neki pihak sumpah bukan. Allah bilang Ramadan bila makan apa suka makan tengok satu perut pasal berapa macam masuk ada sakit kah? Kalau sakit apa pasal? Ya Allah telah kuasa juga. Ini kalau Rabiul Awal pihak bulan tengok. Siapa? Rabiul Awal. Rabiul Awal lah. Tengok ini pun bulan ni bagus juga. Maulud Nabi lah. Ya. Tiap-tiap sudah bikin. Tiap-tiap pusat maulud bikin. Oh, dah bikin maulud dah? Setuju pindah nasi masak. Lu Cik Ropet boleh masak eh? Ada sekarang ada orang kasih masak biar kau pakai. Masak apa? Bilani, dom bilani. Original eh? Original. Boleh masak eh? Masak sih. Potong lombok sendiri, luar bawah juga lombok. Jadi imam ada kasih potong. Sudah dia pakai kulit sudah. Bukan biryani bawah-bawah dia, original eh? Original boleh. Lagi ini habis. Lagi mak bapak arwah bikin. Siapa bini pi arwah saya mak bapak ada semua. Kita pihak khandan pihak semua arwah bikin. Itu pun sudah bikin. Itu pun sudah sebelum pilih ada masa dalam berani. Itu siang ada bikin. Ada yang panggil dia baca Quran. Sudah 3 jam ada juga Arab. Dia sahid. Saya bawa nasihat bukan besar-besar nasihat. Itu masa. Ini masa istimewa bagus. Hati kena bagus Kita pihak Ustaz. Dia umur 120 tahun. Kat Kolkata tu. Dia sudah meninggal. Bilang sama saya 3 hari bawa orang buat tengok dia kepala bukan. Ada juga air Quran juga. Ada apa? Ayat Quran. Oh, ada ayat Quran. Itu air Quran juga. Ada tidur dia mati bukan? So dia jalan aja. Sudah berapa ratus ribu ada jalan aja. Government kasih tutup road. Main road tutup bilang ini sini ada haji ada meninggal. Ini tahu mereka kasih. Dia jalan aja sudah habis. Ini sini ada dia jalan aja. Dia mic kasih tahu berapa. Itu dekat Beras Pasar Road. Beras Pasar Road. Gelang so mic so taruh. Bilang dia cakap sudah jalan aja dapat. Okey orang balik. Itu pasal bilang jangan kasih orang kasih susah. Okey. Jangan kasih orang kasih tipu. Jangan tipu, jangan kasih susah. Saya kalau makan bilang ini hari kantang bilani makan tahu boleh cakap. Apa makan? Halal makan. Halal makan dunia dalam iman amal ini kabur juga. Ini ada iman kalau ada bagus kuat, amal kalau kuat Allah Ta'ala mesti kabur mesti selamat juga. Okey, Alhamdulillah kita boleh lihat baju yang baru kita berikan dan juga ni ada kuih ni ambil beri kuih Alhamdulillah dan juga zakat ini. Ni ambil satu ni. Ni zakat. Okey. Jadi kita perlukan Cik Ropet tak apa duduk boleh? Duduk boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Haji Ropet doakan kita ya. Ya. Baca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الكون الذي يوسوس في صدور الناس. خلق الله ولجا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فلا مضل له ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده كلام مجيد فرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا صلوا على النبي صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. بلغ العلا بكماله حسبت بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عجب القمر عجب الحصار عجب البجال عجب الفرسوات عجب القيامة إنك لا تغفر. ربنا تذكر جعل إلينا الأنصار. ربنا إننا سمعنا ولدين الإيمان فاغفر لنا ذنوبنا كفر لنا سيئاتنا توفنا أبرار. ربنا آتنا وآتنا رسولا ترجى يوم القيامة إنك لا تقدر. صلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بروت هذه الكلمات الطيبات باقي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Amin ya rabbal alamin. Okey, jumpa lagi Ramadan Doa-doakan Ustaz. Abang, bisa datang ke rumah. Datang rumah juga. Terima kasih. Boleh datang Datang. Tak ada marah. Saya datang saat ini lagi. Oh, nampak hati senang. Bawa ramai-ramai orang boleh datang. Boleh, jangan suka apapun boleh kita boleh kasih. Boleh kasih juga. Bawa budak-budak kecil semua datang boleh. Boleh apapun, air pun boleh, kurma pun boleh kasih. Okey, nanti ingat dulu makan KFC ayam. Okey kan? Dulu makan ayam sama-sama dulu. Saya. Orang datang bisa juga datang. Okey, terima kasih ya. Baju boleh ya, baju? Boleh. Okey.